membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 20 Mac 2025. Kasih yang merendahkan diri. Yohanes bab 13 ayat 1 hingga 4. Sebelum Yesus tahu bahawa telah sampai masanya dia meninggalkan dunia ini dan pulang kepada Bapa. Setelah mengasihi sekalian orang yang menjadi miliknya di dunia ini, Yesus mengasihi mereka hingga ke saat akhir. Yesus tahu bahawa Bapa telah menyerahkan segala perkara kepadanya, bahawa dia datang daripada Allah dan akan pulang kepadanya. Dengan demikian, Yesus berdiri. Yohanes memberitahu kita yang Yesus tahu Bapa telah menyerahkan segala perkara kepadanya, bahawa dia datang daripada Allah dan akan pulang kepadanya. Lepas itu, dia berdiri di meja makan. Apa akan Yesus lakukan jika dia sudah tahu tentang dirinya? Pasti akan ada satu sambutan yang mulia dan layak untuk anak Tuhan. Tetapi tidak. Dia menucutkan jubahnya dan mengikat sehelai tuala di pinggangnya. Kemudian dia menuang air ke dalam sebuah baldi lalu membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan tuala di pinggangnya. Yohanes 13:4b-5. Yesus tahu bahawa dia adalah pusat segala-galanya. Dia membalas ini dengan mengasihi murid-muridnya melalui cara yang paling merendahkan dirinya. Tetapi Yesus membuat lebih lagi dari ini. Dalam beberapa jam kemudian, dia melakukan sesuatu yang lebih mendalam dan lebih merendahkan diri serta menyayangkan. Yesus yang merupakan sumber kasih Bapanya kini menjadi pusat perhatian yang memalukan di bumi. Dia dipandang oleh semua orang ketika digantung di atas kayu salib di antara langit dan bumi, mengorbankan diri untuk menyucikan manusia yang dia datang untuk diselamatkan. Yesus adalah Yang Maha Esa. Oleh itu, dia menjadikan dirinya dengan cara yang paling rendah dan paling penyayang kerana skim pribadi dia. Kita berdoa, Tuhan, sucikan dan jadikanlah aku milik-Mu. Amin.